Adakah beli kereta cash akan trigger LHDN? Secara ringkas, bukan cash tu yang trigger LHDN, tapi pembelian nilai puluhan ratus ribu yang tak padan dengan income yang kita declare. Contoh, kita gaji 3,000 sebulan tapi beli kereta cash harga 300,000. Bunyi macam movie, tapi LHDN memang boleh nampak transaction besar ni dan income yang kita declare tak kena gaya. Tapi kalau gaji kau 30,000 sebulan dan beli kereta yang sama, LHDN tengok, oh, dia simpan duit 8 tahun ni, which is logik lah. Bunyi macam LHDN menyebut dan paksa kita declare bukti sumber wang lepas tu. Tapi hanya dengan cara ni saja kita boleh tahu yang orang sekeliling kita tak senang-senang dapatkan duit daripada sumber yang bukan-bukan. Tu baik dia lah kan. LHDN detect anomaly ini melalui 3 cara: transaksi aktif tapi rekod cukai kocok, transaksi aktif tapi rekod cukai kosong, pembelian aset mewah dan income daripada ekonomi digital yang tak declare. Kalau kereta atau aset korang beli tu lebih daripada RM100,000, sistem automatic reflect kalau profil cukai korang sebelum ini mencurigakan. Jadi lain kali kalau nak beli aset besar, simpan resit, simpan bukti. Komen dekat bawah sama ada LHDN trigger benda ni menyusahkan korang ataupun tidak.